Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari kedua persediaan saya ke Penang Half Marathon. Hari ini sebenarnya bercadang untuk buat long easy run pada paginya, tetapi terpaksa dibatalkan atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi saya buat di sebelah petang. Petang ni saya hanya main loop sampai cukup 7 km. Kilometer pertama, lari bagi panas enjin dahulu. Selebihnya lari dengan target pace adalah lebih laju sikit daripada race pace, iaitu bawah 5 minit 10 saat. Misi sub 1.50 masih belum tercapai. Oleh itu kena training banyak lagi. Sambil-sambil anda melihat saya lari pusing-pusing loop, saya ingin bawa satu kisah benar yang menyentuh jutaan hati. Kisah duo anak beranak, Dick dan Rick Hoyt, yang berlari sebagai satu jiwa. Ia bukan sekadar cerita tentang sukan, tetapi tentang kasih sayang dan kekuatan semangat manusia. Sebelum Rick Hoyt dilahirkan pada 10 Januari 1962, kehamilan Judy, iaitu ibunya, tidak menunjukkan apa-apa tanda akan berlaku sesuatu yang luar biasa. Namun, semasa kelahiran Rick, tali pusat telah menjerut leher bayi itu yang menghalang oksigen dari sampai ke otaknya. Akibatnya, Rick dilahirkan dengan cerebral palsy. Tubuh kecil yang baru melihat dunia itu berada dalam keadaan tidak bermaya, tidak mampu bergerak dan tidak mampu berfikir. Pihak hospital mencadangkan agar Rick diserahkan kepada pusat khidmat jagaan sosial. Namun bagi Dick dan Judy, bukan salah Rick dia dilahirkan begitu. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka enggan melepaskan anak sulung mereka itu kepada orang lain. Selepas Rick, keluarga Hoyt menimang dua lagi cahaya mata lelaki yang sihat dan sempurna. Ketika Rick sedang membesar, ibu bapanya menyedari bahawa Rick dapat mengikuti perbualan mereka, malah ketawa apabila mereka bergurau. Perkembangan ini amat menggembirakan seluruh keluarga Hoyt. Ini membuktikan kata-kata doktor adalah salah. Ada aktiviti di dalam otak Rick. Sejak itu, ibunya mula mengajarkannya A, B, C. Kemudian mereka mencari cara untuk Rick berkomunikasi. Dan akhirnya berjaya mendapatkan komputer khas yang membolehkan Rick bercakap melalui perisian bantuan. Kata-kata pertama Rick membuat semua orang ketawa. Go Bruins! Pasukan hoki kegemarannya, Boston Bruins. Namun Judy tidak berhenti di situ. Dia berjuang melawan pihak berkuasa di Massachusetts untuk menuntut hak pendidikan bagi kanak-kanak kurang upaya. Hasil perjuangannya, satu undang-undang diluluskan yang membolehkan Rick ke sekolah dan mendapat kelas khas mengikut keperluannya. Rick akhirnya dapat bersekolah seperti kanak-kanak lain. Malah dalam keluarga mereka, apa-apa aktiviti mesti melibatkan Rick. Salah satu peraturan rumah ialah tiada apa yang mustahil. Mereka menemui cara untuk bermain ski, hoki dan berenang bersama. Mereka menjelajah seluruh Amerika Syarikat dan melawat pelbagai tempat. Rick juga menghadiri majlis prom sekolah menengah dan menari di atas kerusi roda bersama rakan sekelasnya. Namun ada satu peristiwa yang menyebabkan hidup keluarga Hoyt benar-benar berubah apabila Rick mengetahui tentang satu perlumbaan amal untuk pemain lacrosse yang lumpuh. Dengan penuh semangat, dia meminta ayahnya menolaknya dalam kerusi roda supaya dia juga boleh menyertai larian itu. Dick mengaku dia hampir tidak mampu berjalan jauh pun, apatah lagi menolak Rick dalam kerusi roda. Tapi dia sahut cabaran itu dan dengan susah payah mereka berjaya menamatkan perlumbaan sejauh 2 kilometer. Selepas perlumbaan itu, Rick menaip satu ayat kepada ayahnya melalui komputernya. Ayah, semasa kita berlari tadi, saya rasa bebas.
Saya tak rasa lumpuh pun. Selama bertahun-tahun, mereka mencari cara untuk membuat Rick rasa seperti orang lain. Akhirnya, mereka menemuinya. Dick mula berlatih secara konsisten. Ketika Rick ke sekolah, Dick menolak kerusi roda yang dimuatkan dengan beg simen seberat tubuh Rick. Menjelang tahun 1979, mereka bersedia untuk menyertai maraton pertama. Namun, penganjur Boston Marathon menolak permohonan mereka. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap berlari menyertai secara tidak rasmi tanpa nombor bib. Satu larian yang penuh bermakna bersama-sama peserta lain. Akhirnya pada tahun 1983, mereka diterima masuk secara rasmi dan berjaya mencatat masa kelayakan untuk menyertai Boston Marathon yang pernah menolak mereka 4 tahun sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, penganjur maraton mula menyedari keunikan kisah Tim Hoyt dan menerima penyertaan mereka. Namun seperti biasa, Dick dan Rick tidak mahu berhenti setakat itu. Mereka mula menyertai ultramarathon dan kemudian triathlon. Untuk itu, mereka mencipta basikal dan bot khas untuk Rick. Rick merupakan pelajar rajin di Boston University. Kata ibu bapanya, keputusan untuk melanjutkan pelajaran dibuat sendiri oleh Rick. Mereka mahu Rick belajar di kolej yang lebih dekat dengan rumah, tetapi Rick memilih Boston. Hal ini menuntut bantuan khas dari kerajaan untuk menyediakan pekerja sosial yang akan membantunya di kampus dan kelas. Ia bukan proses mudah. Sekali lagi, Judy mengambil langkah undang-undang dan membuktikan bahawa kos membantu Rick ke universiti jauh lebih rendah berbanding menempatkannya di institusi penjagaan. Sekali lagi, Judy menang. Pada tahun 1993, pada usia 31 tahun, Rick menjadi orang quadriplegic tanpa kemampuan bercakap pertama yang tamat pengajian dari sebuah universiti. Beliau mengambil jurusan pendidikan khas untuk membantu mereka yang senasib dengannya. Selepas itu, Rick berpindah ke apartmen sendiri dengan bantuan daripada ibu bapa dan pihak berkuasa. Namun sepanjang itu, Rick tidak pernah berhenti berlari. Berlari menjadikan dia rasa hidup dan bebas. Dan ayahnya sentiasa ada di sisinya. Bagi Dick, Rick adalah pelari dan atlet sebenar. Ricklah yang memberi saya semangat. Dialah sumber inspirasi saya. Saya cuma pinjamkan tangan dan kaki saya untuk dia. Bila saya tolak dia, entah macam mana, saya boleh berlari lebih laju. Perasaan itu luar biasa. 1,108 perlumbaan, termasuk 255 triathlon dan 72 kali maraton. Itulah rekod yang ditinggalkan oleh duo anak beranak ini sebelum mereka bersara pada bulan April 2014. Larian marathon terakhir mereka adalah di Boston tahun 2014. Ketika itu Dick sudah pun berusia 74 tahun. Dick meninggal dunia pada tahun 2021 pada usia 80 tahun dan Rick meninggal dunia pada 2023 ketika umurnya 61 tahun. Legasi mereka diteruskan melalui Yayasan Hoyt yang menyokong penyertaan individu kurang upaya dalam sukan dan aktiviti masyarakat. Pada satu majlis khas, sebuah patung gangsa didirikan bagi memperingati inspirasi yang dibawa oleh Rick dan Dick Hoyt. Bukti pun kepada dunia bahawa yang mustahil itu tidak wujud. Dan kisah mereka mengingatkan kita bahawa kadang-kadang manusia boleh menjadi luar biasa bila dia tidak berlari untuk dirinya sendiri. Sebelum berundur, ini adalah data untuk latihan saya pada hari ini.
Semoga kisah Tim Hoyt ini menjadi inspirasi untuk anda dan saya terus berlari mengejar cita-cita sama ada ketika dan di luar acara larian. Sampai jumpa lagi. Runner Tour signing off.